Update kita diserbu di The Fat Burger Bayan Baru hari ni. Hari ni hari Sabtu. Orang semua tengah gaji, public holiday. Penuh mai aku buat gambar ronda. Abang mai daripada mana abang? Orang pulau lah. Pulau seberang ah. Okey. Baik. Daripada mana mai? Orang mana? Penang ke Kedah ke? Penang ah. Okey. Baik. Abang daripada mana mai abang? Perak. Orang Perak. Perak belah mana? Bagan Serai. Kita duduk pintu ke sana. Terima kasih bang. Sama-sama. Abang daripada mana bang? Seberang Penang. Seberang, semua orang Penang. Abang tak dapat orang luar ni. Perak seorang. Abang daripada mana mai bang? Seberang. Seberang belah mana? Seberang tak tahu bang. Telok ayat tahu. Okey, terima kasih banyak abang. Okey. Aku tak puas hati. Tak dapat orang luar. Kita pergi ronda belah sana. Tanya abang ni dulu. Abang dah nakok mai daripada negeri mana? Kedah. Kedah. Okey. Belum jauh lagi. Terima kasih banyak bang. Okey, daripada Kedah. Belum jauh lagi. Kita pergi cari lagi. Kau mai daripada mana? Student ke apa semua ni? USM? Pakai student card tak? Tak pakai. Berapa kali saya nak habaq? Student mai tunjuk student card akan dapat 10% off. Sampai bila-bila. Nanti lain kali next time mai tunjuk student card tau. 10% off. Tunjuk sebelum buat pembayaran. Okey, terima kasih. Daripada mana mai? Daripada Sepang. Ha, akhirnya kita sudah dapat. Daripada duk beratok tadi saya tanya siapa mai daripada Johor. Habis kuat pun Kedah, Perak. Apa betul kan bertipu saya ni? Betul Sepang. Daripada Sepang. Macam mana boleh tersesat mai ke Pulau Pinang ni? Saya dekat ni Kedah, Baling. Oh, so singgah Fat Burger. First time ke biasa main Fat Burger? First time main. Okay, enjoy bang ah. Burger pun tak sampai lagi. Ramai tu Ustaz, lambat tau. Sorry ah. Terima kasih banyak. Dan tu saja kita main interview sikit. Padahal ramai yang tengok belah sini, ramai yang amat. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Ramai hari ni ramai. Hari Sabtu. So Ribs Burger dah habis dah kat The Fat Burger. Kalau tengok video ni memang dah jelek, dah habis dah. So next seasonal menu apa? Hampa boleh letak di ruangan komen. Hampa cuba teka tengok next seasonal menu apa dia. So aku buat seasonal menu. Jangan tunggu lama-lama. Make sure hampa migrate cepat-cepat. Tidaklah hampa terlepas. Ribs ni ramai yang terlepas. Okay, bye bye. Assalamualaikum.